Tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana pelaburan forex scam. Pelaburan forex je scam. Habis itu. Tak payah fikirlah betul tak betul. Walaupun yang masuk tu pakai songkok ke, Pak Haji ke, Rahmat dah cakap forex tu scam. Dah habis itu. Ni saya nak bagi ayat yang mudah faham. Sebenarnya forex tu sebenarnya, forex tu dia ada yang betul. Tapi Rahmat nak bagi semua mudah dapat satu keputusan. Kalau orang tanya nak join tak pelaburan forex tu, nak dapat satu jawapan dia, Rahmat bagi tahu jangan. Itu scam. Walaupun orang yang ajar tu Datuk ke, Tan Sri ke, jangan. Dah lah. Scam. Fatwa kata haram. Apa lagi tak cukup? Kalau saya tak payah cerita scam ke tak scam. Fatwa kata haram, dah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dekat dalam media sosial, ustaz tu tunjuk. Ni, pelaburan forex. Adalah ustaz. Zaman sekarang konten-konten sampah. Saya panggil konten sampah. Kalau nak jual apa, nak cakap apa, mesti gunakan agama. Mesti pakai songkok haji. Kalau cakap tu dalam live tu memanjang Allah masallah sallallahu. Okey, hari ni saya nak bagi tahu Allah masallah sallallahu. Okey, hari ni saya dah ajar ni cara-cara nak buat said Allah masallah sallallahu. Ya Allah. Selawat ni tak habis. Tak pernah saya tengok Ustaz Azaibus ke, Ustaz Wadi Anwar ke kalau mengajar tu setiap kali tu nak selawat. Ada simpulan tu setiap baris. Saya tu tengok, kenapa kau jadi macam ni? Ya. Sebab apa? Penunggang agama. Ni Rahmat nak bagi tahu. Penunggang agama. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, nak tegur, kita kena marah balik.